Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih kepada yang berhormat Senator. Akta Orang Kurang Upaya 2008 menyediakan asas perundangan yang komprehensif bagi melindungi hak OKU serta menggalakkan penyertaan mereka secara penuh dan saksama dalam masyarakat. Akta ini turut memperuntukkan penubuhan Majlis Kebangsaan bagi orang kurang upaya yang berperanan menyelaras dasar, menasihati kerajaan dan memantau pelaksanaan inisiatif berkaitan OKU secara rentas kementerian dan agensi. Selain itu, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JPOKU sebagai agensi khusus yang bertanggungjawab merancang dasar, menyelaras program, membangunkan komuniti serta menyampaikan pelbagai perkhidmatan kepada golongan OKU. Peranan ini melangkaui fungsi pemantauan semata-mata kerana JPOKU terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dasar dan penyampaian perkhidmatan, sekaligus membolehkan isu-isu yang dihadapi oleh komuniti OKU ditangani secara lebih menyeluruh. Daripada perspektif hak asasi manusia, fungsi pemantauan turut diperkukuh melalui Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. Mandat Suhakam di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 atau Akta 597 telah merangkumi pemajuan dan perlindungan hak semua individu termasuk OKU. Ini diperkukuhkan lagi dengan pindaan Akta Suhakam pada tahun 2024 yang telah memperuntukkan sekurang-kurangnya seorang pesuruhjaya OKU sekaligus memperkukuh perhatian terhadap hak OKU dalam struktur sedia ada. Puan Bahmawati, anak perempuan K. Krishnan, seorang OKU fizikal, telah dilantik sebagai anggota Suruhanjaya bagi tempoh 3 tahun mulai Ogos 2025 sehingga 2028. Pada masa yang sama, individu OKU mempunyai saluran untuk mengemukakan aduan kepada Suhakam berkaitan pelanggaran hak asasi. Manakala isu berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan kerajaan boleh disalurkan melalui sistem pengurusan aduan awam. Suruhanjaya lazimnya bersifat pemantauan dan nasihat. Manakala cabaran utama OKU di Malaysia pada masa ini ialah pelaksanaan atau dengan izin implementation gap, bukannya kekosongan institusi dengan izin institutional gap. Sehubungan itu, dalam keadaan semasa, pendekatan yang lebih wajar ialah memperkukuh kapasiti institusi dan mekanisme sedia ada serta meningkatkan koordinasi antara kementerian dan agensi. Sekian, terima kasih.